Al-fawaidut tarbawiyah wal ilmiyah. Yang pertama, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Allah Ta'ala janji syurga ini hanya layak untuk orang bertakwa. Tadi dalam tafsir kita dah hurai dah, siapa dia orang bertakwa? Orang yang ikut arahan, jauhi larangan, itu orang bertakwa. Maka syurga yang dijanjikan itu besar, comel, cantik, lawa. Malaikat duk tunggu, udkhuluha bisalam, masuklah kamu dalam syurga dengan sejahtera, aminin, aman. Jadi ulama ni dicoba nak diskusi, berbincang. Allah bagi tahu orang bertakwa duduk dalam syurga. Lepas tu dia suruh masuk pula dalam ayat yang kedua, udkhuluha. Bagaimana tertib? Masuk dulu baru ucap ke? Ucap dulu baru masuk. Menarik kan? Al-jawab, boleh jadi serentak. Malaikat duk tunggu, silakan masuk, orang bertakwa silakan masuk. Ataupun waktu selesai perbicaraan, malaikat mari jemput, tuan-tuan muttaqin silakan masuk. Jadi ayat ni tak bercanggah. Maknanya kita ni step tahap tu banyak. Jadi bila disuruh masuk, dijemput masuk, lebih suka kita daripada terus masuk. Kita ni tak sama. Kita dijemput, betul tak? Dijemput oleh tuan rumah, mari rumah kita, mari rumah dia. Dia buka pintu luah-luah, 2 dua pintu buka. Bila siapa di tangga, kita tak masuk rumah orang, kita akan tunggu tuan rumah kata silakan masuk. Itu adab dan lebih sopan. Jadi ahli syurga pun, dia ahli syurga dah layak masuk pintu, tapi dia tunggu malaikat jemput, udkhuluha bisalam, silakan masuk. Jadi munasabah dengan cerita masuk syurga ni, dah sebut dah cerita ni. Saya juga suka sebut pada sahabat-sahabat yang jemput. Bila kita pergi rumah orang, tuan rumah tu kena masuk dulu. Ni dia suruh kita masuk dalam rumah dia, tak elok. Dia masuk, panggil jemput masuk, silakan. Barulah kita tunggu belakang dia masuk. Kita tahu nak duduk mana. Rumah pula rumah besar, duduk mana duduk, tersengih-sengih, tahu apa duduk. Jemput masuk. Allahu Akbar. Lah ni orang tak ajak pergi rumah dah, ajak pergi ke dewan. Nak menikah anak, pergi buat di dewan mana-mana. Rumah dia duduk di Kuala Kerai. Waktu dia ajak menikah anak, suka kita dekat Kuala Kerai. Dia buat di Tui Patah, Kota Baru. Tak tahu apa kerjanya. Nak kenduri ke, nak healing apa-apa. Biarlah nanti. Ini tajuk lain. Kita balik pada tajuk syurga kita. Yang kedua, sifat yang kedua, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah Ta'ala dah cabut semua dalam perasaan hati kita ni. Sebelum masuk syurga, semuanya tenang, tak ada benci berbenci, tak ada huru-hara, tak ada langsung dah. Alhamdulillah. Jadi kata di para ulama, orang yang pertama sekali yang Allah Ta'ala cabut sifat ini, sifat buruk ini, ialah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian orang-orang yang berusaha untuk memperbetulkan hatinya jadi orang baik. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami ini pemilik hati yang sejahtera, tak sakit hati pada orang, tak benci pada orang yang beriman. Kita benci pada maksiat dan mungkar, itu kena benci. Ni dak ahli maksiat dengan mungkar, sporting pula. Sporting pula. Anak tak tahu aurat, sporting. Mari mana sporting? Ni sportan nama dia ni. Bukan sporting, sportan. Ikut syaitan dia punya cara. Tak boleh. Ala sururin mutaqabilin. Tengok ni, Allah kata ahli syurga ni berhadap muka. Tadi saya dah sebut dalam tafsir tadi, kita ni nak tengok hati kita dengan hati kawan tu okey tak okey. Tengok waktu kita bercakap dengan dia, boleh tengok muka ke tidak. Kalau boleh tengok muka, InsyaAllah dia panggil tak ada apa dalam hati. Sebab hati ni dia segenar. Kalau tak boleh bertetap muka tu tak sah lah, tak sedap royak lah. Aku baik dengan dia tu, dah.
Dia mau baik mulut ya, hati tak baik. Kecuali dengan wanita, itu tidak digalakkan kita tengok muka orang perempuan, sebab dia boleh menimbulkan fitnah. Kecuali dia kata dalam isu kita nak jadi apa? Nak jadi saksi. Kita kenal orang ni gini-gini, boleh kita tengok. Lo ni dah dalam forum perdana ke, dalam buat wacana apa ke, pakat duk beradak dengan orang tino yang buat program agama ke apa, mesti campur laki-laki perempuan. Payah nak lepas lah ni. Kalau tidak, tak boleh masuk TV. Syaitan ni kat dia pandai belakang. Baiklah, yang penting mutaqabilin ay talaqi qulub. Hati tu bila satu boleh tengok muka. Bila hati satu, muka boleh tengok. Ini penting dalam muhasabah diri. Baik, kita pergi pada yang ketiga. Faedah yang ketiga, la yamassuhum fiha nasabun wala hum minha bimukhrajin. Ayat ini menyatakan ahli syurga tak ada lagi sifat buruk, susah, masyaqqah, tak ada, dan jaminan kekal dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami orang yang layak ke syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata di sini, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut lithawabi arba'u syarat. Orang nak dapat satu-satu pahala tu ada 4 syarat ya. Syarat yang pertama, ayyakuna manafi'. Hak kita nak beri kepada orang itu biar ada bermanfaat. Sebab tu Tuhan kata syurga ni jannatin wa uyun. Taman-taman, kebun-kebun, air-air. Yang kedua, dia panggil sawab. Yang dikatakan pahala tu ada 4 syarat. Yang pertama, hak pahala nak beri itu bermanfaat. Yang kedua, maqrunatum bit ta'zim. Benda yang diberi itu dengan penuh kebesaran, kemuliaan. Udkhuluha bisalam, masuk dengan sejahtera. Yang ketiga, khalisatun ammazanis syawat. Anugerah yang diberi pada kita ni sunyi, bersih daripada segala kotoran. Tuhan kata apa? Wa naza'na, kami buang dah daripada sifatmu. Sifat ahli syurga tu perasaan benci membenci dah tak ada. Ini penting. Dan juga tak ada susah dalam syurga. La nasabun, tak ada susah, tak ada masyaqqah. Yang keempat, bersifat daimah, kena kekal. Bukan kata duduk mentah seminggu, tak. Kekal, baru dia jadi pahala yang dikira besar kedudukannya. Jadi ada 4 syarat. Syarat pahala tu bermanfaat, takzim, ada kebesarannya, tak ada benda-benda yang menyalahi peraturan, hasad, dengki tak ada, dan bersifat kekal. Barulah dia kira pahala. Kalau tidak, tak ada tu habis pahala sementara, tak ada. Tak ada kata dia masuk syurga mentah dia keluar balik sebab habis dah pahala dia. No. Dosa ada. Masuk neraka kejap, keluar. Allahu Akbar. Baik, yang keempat, tengok Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Gi bagi tahu kepada hamba aku ni maha pengampun, maha kasih belas. Kemudian baru mari azab, tanda molek, celek mata. Dalam surah Al-Maidah ayat 98 terbalik pula. I'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah Allah Ta'ala itu sangat keras undang-undang. Saya dia wa annallaha ghafurur rahim, tapi Allah Ta'ala maha pengampun. Kenapa ayat kita ni, ayat apa ni, Al-Hijr 49 ni, ghafur dulu baru mari azab. Surah Al-Maidah azab dulu baru ghafur. Lish? Tajidu bainahuma farqan. Ada perbezaan. Ayat ini Nabi, Allah Ta'ala suruh Nabi beritahu pada semua makhluk. Allah Ta'ala itu bersifat dengan keampunan, sifat dengan rahmat, tapi dia juga ada azab.
Sebab ayat ini lebih kepada ayat nak menyatakan sifat Allah, nak ajak orang supaya nak kepada syurga, benci pada neraka. Mari kita kenal Allah kita ni bersifat dengan ampun, rahmat. Ayat 98 surah Al-Maidah, zuqirat aqiba ahkamin azimah. Dalam ayat surah Al-Maidah, setelah menyebut tentang dosa-dosa, hukum-hukum yang berat, maka Tuhan bagi amaran, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Mung kalau tak ikut arahan aku, Allah Taala sangat keras siksaannya. Ini dia panggil ayat ni, semua ayat susunan ayat ni dihuraikan satu-satu, semuanya ada hikmah dan terserlah kebijaksanaan i'jazul Quran yang Allah Taala sebut. Masya-Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, yang terakhir, yang kelima, Allah kata apa? Dua ayat ni 49 50 ni dia panggil ayat al-raja wal khauf ataupun al-khauf wal raja. Kita tak boleh takut saja, kita akan jadi stres, jadi kemurungan, jadi depression. Tak boleh terlalu bergantung dengan keampunan yang menyebabkan kita jadi lara, liberal, tak siwak ibadat sebab Tuhan pengampun. Maka yang betulnya mengikut para ulama, kita kena ada at-targhib wa at-tarhib. At-targhib wa at-tarhib maknanya galakkan amarah, galakkan amarah. Buatlah kebaikan, kalau tersalah minta ampun, Allah Ta'ala pengampun dan rahmat. Tapi jangan buat maksiat, sebab inna azabi lasyadid wa anna azabi. Jadi itu dia panggil al-khauf wal raja, raja wal khauf. Seperti burung yang terbang dua sayap. Inilah perjalanan kita sebagai seorang muslim mengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa al-khauf wal raja serentak. Tak boleh kata orang kalau tak seimbang kita goyang, kita jadi tak betul jalan. Kena serentak, bagus, selamat insya-Allah.